Alright guys, Assalamualaikum. Selamat malam guys. So malam ni kita terima panggilan Imaas Lebah guys. Lama kita tak pergi kes Lebah guys. Saya pergi kes Teguan je. Mana ada, sama je. Lepas Teguan ada aja. So guys, malam ni kita bersama dengan Soleh dan ada apa? Okay guys, kita pergi Imaas Lebah guys. Okay, alamat Putra 10. Okay guys. Ramai hidu kawan-kawan. Saya tahu ramai yang rindukan Ijat, Din dan Daus. Mereka ada di sini, jangan risau. Ya je. Saya Ijat botol 3 lagi kan. Dah tukar. Okay, kita bersama dengan Abang Daus. So padahal kena hati-hati je. Jangan sampai Abang Ijat kita ni menjadi 4 orang dara. Sebelum melarang aku pergi kat Amir pula meh. Kita bersama dengan Amir. Rambut lawa kena angin. Nice. Okay meh. Siap dah. Tak meh. Bagi dah masuk. So guys, sebelum Amir mengamuk, sebelum Daus mengamuk, sebelum Soleh mengarut, kita go lokasi Lebah guys. Hidup. Ni jahat ni. Guys, kita dah sampai lokasi. Sekarang ni kenapa tak bagi kita orang masuk? Sedangkan dia dah nampak terang-terang ni jentera bomba oi. Syahab, terima kasih. Okay, mantap. Okay, mantap. Okay, let's go. Let's go. Mana Lebah? Tinggi ya? Oh, sini ya? Dekat pokok ni ya? Dekat buluh ni? Oh, ni. Depan ni ya Allah. Oh, lebah ni lebah lalat. Lebah lalat kan? Oh, lebah bawah ni Ni baru ni. Kali set lah. Tapi ni kena alih dulu. Kalau boleh selamatkan Cik Yu. So, Terus selamatkan Cik Yu. Jangan digoyang. Nadi dia. Boleh? So, ada bahan-bahan yang mudah terbakar tak ada tak? Dah alih lah. Kalau boleh alih. Kalau tak boleh alih tak ya? Okay, mantap. Tutup lampu Okay guys, lampu kasih tutup. Lampu tu tutup lah. Lagi. Oh. Tak apa dia padam. Dia kayu kuat tu. Mantap lah. Dia tak boleh terbang. Minta maaf ya Lebah. Ini tugas kita orang Tu boleh aku cakap tu? Boleh minta maaf lah. Okey dah. Saya tahu. Set gitu. Tak ada. Mas ya. Mantap. Mantul. Selamatkan Cik Yu. Okay, go. Alright guys. Yang pokok okey Okay guys, alhamdulillah kita dah selesai Imaas Lebah. Kami nak ucapkan ribuan terima kasih kepada owner kerana dia ada bagi kita orang sedikit kudapan Kudapan sedap dimakan. Apa tu? Kenapa ya? Tak sikit. Budak-budak boleh makan. Tak guys. Terima kasih kepada pemanggil tadi. Dia bagi kita makan, bagi kita kudapan lah sikit untuk kita jamah. Tahu sweetnya. Sayang. Dan kepada lebah-lebah tadi kami dah minta maaf lah tu. Abang minta maaf. Abang minta maaf. Yes, sebab Abang tak salah tau. Buat tanggungjawab abang kena bangga. Bukan yang kita dapat tahu daripada pemanggil pun dia kata lebah tu telah menyerang ahli keluarga dekat kawasan tersebut lah. So sebab tu dia terpaksa call bomber untuk musnahkan sarang lebah tu lah. Yes, betul lah. Betul. So guys, terima kasih banyak-banyak kerana menonton dari awal sampai habis. Terima kasih sangat-sangat sebab support geng-geng Celoreng Bomber dan lain. Tanpa korang kita orang takkan sampai ke tahap sampai sekarang ni. Kita orang sayang korang semua di luar sana. So kita jumpa di next video. Bye. Assalamualaikum.
Bye-bye. Makan nasi. Makan nasi. Siap dengan lemau. Tak makan lagi. Sekarang jam menunjukkan 11 subuh guys. 11.15 malam. So ada ucapan sikit? Ada. Ucapan dia sweet wave guys. Dia Jadi orang Lena dengan tenang. Aku dah cakap apa? nak cakap apa? So dia tak tahu nak cakap apa guys. Kita doakan korang tidur dengan Lena. Dan kami semua akan berjaga untuk korang semua dia. Kawan saya Amir duduk di Muar. Dari saya orang semua. Kan? Selamat tidur semua. Selamat pagi guys. So, sekarang jam menunjukkan pukul 1 pagi. Kita terima panggilan kecemasan kebakaran bangunan Bantuan Pucung. Kami dari Cyber. So jom kita mulakan sejarah guys. Go, let's go. Go. Dah 10 kan? Sekejap apa? 10? Go. Rumah sempat. Sorry ya, kita orang pakai kasut Sorry. Ni bagi apa ni? Kak, ni bukan tak apa ni lah. Lain tadi. Lain tu apa penyapu? Kak lain dia tadi. Macam ada benda ni kat sini. Oh ni. Cuba tanya mana Kak? Agak. Kayu tu je. Kak, ni apa? Abang letak apa ni? Ini kayu mop. Okay, yang tu. Oh, mop. Ini lah kayu. Penyapu Penyapu. Dia duduk bawah ni. Tak ada apa. Tak ada kesan. Tak ada kesan. Ada orang yang menyapu. வாட்டர் சர்வீஸ் நெருப்பு வந்து ஒட்டரை அடிக்குமா மேலே அந்த உண்டா பஞ்சு இருக்காது அதில் அது வந்து boleh jadi begini ya. Macam orang tembok mecun sini. Aku rasa tu juga. Lepas tu mop tu terbakar. Dia balik mecun. Aku rasa mercun yang dia Cik Jo nampak tadi mercun das tu kan? Mercun ni, mercun. Tapi dia macam bau. Cium. Oh ya. Kat gambar tu kan? Mana? Ada gambar mercun das tu yang banyak tu. Dia memang seperti nampak dia orang main di bawah. Mungkin dia tembak atas tu. Dia punya bara ke apa? Dia punya dia punya tu api tu dia kena sini. Ya, betul. Okay, thank you sorry ya. Happy New Year. Okay. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe Api tidak jadi. So kita kena prank guys. Say. Okay sama. Okay go. Kita kena prank guys. Okey dah, settle. Happy New Year. Okey, happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Okay. Okay, kamu orang sudah kena prank. Habis lah. Gambar kau kes tadi ya? Boleh ada yang buat. Silau lah. Kes tadi api tu jadi. Betul lah tindakan jenazah sebelah. So rambut basah nanti dah. Pasal ke? Seksi. Ya, tengok gambar ya. Kak, rambut tu jadi. Cikgu, macam mana tadi kes tadi? Boleh bagi ulas sikit lah kes tadi. Okey, nak sambut tahun baru pun janganlah di dalam bangunan, janganlah main benda alah macam ni, okey. Di tempat kawasan perumahan, kondo macam ni, risiko yang tanggung siapa? Abang-abang Bombay.
Punca dia ada daripada letupan bunga api. Percikan api tu telah naik ke tingkat 10 tau guys. Daripada bawah ke tingkat 10. Bayangkan betapa tingginya dia, okey? Berhati-hati guys. Okey. Terima kasih. Terima kasih Abang Nicas. Pantun mercun ada? Ada awet, cum melecun. Sekarang kita ada game apa? Mercun. Aduh, mantap. So guys, Alhamdulillah Alhamdulillah tak ada kemalangan jiwa yang berlaku. Semua selamat. Rupanya kebakaran tu melibatkan sepihan mercun yang telah dibakar oleh, tak tahu siapa yang bakar, dekat bawah. So sepihan tu pergi ke koridor rumah tingkat 10 tu. Dan tak silap aku, mop ataupun penyapu penyapu sebenarnya dia terbakar. Sebab tu blok sebelah tu nampak ada api menyala. Terus call jiran yang di management yang di blok berkenaan, dan terus maklum kepada bomba. Nak bagi nasihat sikit, berhati-hati nak main mercun. Tak salah nak main mercun, jangan terlampau seronok. Api tak kenal lah tahun baru ke raya ke, nak terbakar dia terbakar. So macam biasa, teruskan like, share, komen, ajak kawan-kawan tengok Celoran Bomba. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye, Assalamualaikum. Zaz Imi dan Anton. Api. Kumpul lagi jadi Suka dia ni Zaz.